Baca malah pula baca nak gemuk. Kebetulan mak juga Nak mau gemuk. Wali buat kacang. pokok ketapang. Pokok ketepeng. Pokok ketapang lain. Pokok ketepeng daun gelenggang, daun ketepeng. Bagus. Buat kurap. Kurap ayam. Ketepeng cakap wah tu. Oh banyak macam. So duitnya pun besar. Satu biji je tu kan ada boleh tinggal 78. Anak ini kampung punya tak? Ni kampung tapi durian bukan durian kampung. Dia bukan pasal durian tu jual kampung nama durian kampung. Tapi kat sini murah sikit lah. Tak, Kalau harga dia yang market dekat dia tempat sama. Cina kat Lebih Bandar kurang. tu dia susun-susun macam ni. Harga durian ni bukan ikut kampung ke apa, ikut harga market. Kat Segamat Kalau murah. kurang pun RM1, RM2. Segamat bila murah tu sebab durian kat situ. Kalau time sekarang ni, yang datang semua udang merah, bukan segamatnya. Sama je harga dia. Dia kena faham dia ikut harga market. Kalau kita durian segamat tu bang, memanglah time segamat tu murah. Dekat Segamat ni. Sebab dia banyak kat segamat tu murah. Dia ada masa. Tapi sekarang dah tak lah. Yang keluar macam-macam. Udang kampung. Yang lain ni kalau sekarang ni udang merah dia Yang kita makan hari tu campur. apa tu bang? Dia punya isi dia pun tebal. Dia punya biji dia pun besar. Biji besar, isi pun jenis sekarang ni. dia nak minum. Udang merah dengan apa dah. Urusan campur lagi. Orang suka yang pahit-pahit gitu ah. Baik-baik. Lepas tu yang tinggal durian murah tu lah. Durian kampung, nasi-nasi sekarang ada di pompa boleh lah. Kampung biasalah biji besar. Dapat yang biji dia kecil tu, biji dia kecil, lepas tu dia tebal. Oh baik-baik. Bos. Sedap. Sedap. Tapi makan tu takut-takut juga. Takut pening kepala. Siapa dia pesan? Kata kalau kau makan, kau takut pening. Tu apa dia punya bangsa dia yang kosong taruh air masak. Bukan siapa pesan tu keturunan pesan. Nanti kalau rasa takut-takut, buat je lah macam itu. Benaran. Mungkin sebab apa tau, lepas makan durian tu minum air masak lagi tu, tapi dia bagusnya tak ada. Tak Taruh dalam pangsa. dah pasal tu baca selawat minum. Buat aje lah. Sebab kita biasa lepas-lepas makan pun kena minum air kan. Tapi bukan air manis. Air mineral tu bukannya minum air manis, jangan yang ada. Asal jangan minum air kes. Air kes bahaya. Sebab dia ni pun berges juga bang. Durian kan. Kalau orang di darat ni banyak. Kalau orang normal tak ada. Orang ada darah Dia tinggi. efek pada orang ada penyakit. Sebenarnya orang ada penyakit ni kau apa-apa pun sebenarnya kena ikutkan jangan tak boleh makan apa-apa pun. Kalau betul-betul. Ya. Tapi nak jangan. Ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Memang orang penyakit memang tak boleh makan. Terus makan. Ikutkan orang tak boleh, orang penyakit ni, dia apa pun tak boleh makan. Apa? Apa pun tak boleh makan. Makan tu nanti kau makan ni. Kau dah sakit ni tak boleh makan. Macam tu lah bangun. Jadi kau nak makan je lah. Jangan ikut kalau ikut memang tak boleh makan semua. Dulu nak Lepas tu makan makan daging. tapi jaga kurangkan lah. Jangan melampau makan. Dulu bila Contoh nak kau makan dia darah daging tinggi. kambing. Lepas tu nak makan ikan masin banyak-banyak. Jangan lah. Makan sikit je. Kau tahu. Ikut kan tak boleh. Tak boleh. Orang gaut tak boleh makan kacang. Banyak lah boleh. Tapi jangan banyak. Mau kerja mana? Jangan minum. Tak lah. Di masa tu kau orang masih pening kepala je. Dia ada Habis keadaan. pergi jumpa doktor cek kata apa tekanan darah rendah. Maksudnya dia yang kena makan apa tu? Masing-masing tu tekanan darah rendah. Dekat doktor kata makanlah masing-masing banyak sikit. Tapi jangan terlebih sangat nanti kena darah tinggi pula. Lah, Lebih. orang pelik juga sebab orang ni rasa kalau darah tinggi tu memang ada
darah rendah. Penyakit punya kawalan makan kita lah. Makan sesuatu yang gagal. Tapi tahu kalau asyik makan benda yang buat darah tinggi je maksudnya. Jangan selalu tu, Yang jangan pening tu selalu. darah tinggi lah. Kalau kita darah tinggi, jangan kita selalu makan benda yang masing-masing minyak. Minyak selalu hari-hari makan minyak. Kurang tak? Hari kita tak boleh elak. Sebetulnya tu cakap tak boleh jangan makan apa-apa. Kalau nak elak, mati itu je lah. Mati tak berjuang nama dia. Langsung tak berjuang. Tak apa-apa. Kurang-kurang makan lah. Berjuang. Kalau ada penyakit tapi berjuang. Kurangkan makan. Kurangkan masa kita. Kurangkan makan. Sulam yang kami nak. Air masak tu banyak. Banyak kami nak masak. Belakang telur. Itu banyak minum kencing. Air masak, air kelapa banget. Apa ni jangan banyak. Lemak. Tapi boleh. Dari air kosong je lah sebab. Masak. Minumlah banyak-banyak. Nak minum Nescafe ke minum lah tapi banyak kan minum air masak. Kita dah banyak kita yang pasir kuning tu. Apa? Kuning. Ha? Kuning. Ada ke? Ada tadi. Kuning yang beli batu tadi ada. Ada kat belakang. Kuning baru ada kan. Saya tengok pokok kelapa, tengok rendah-rendah. Lima beg boleh masih tapi tak ngangkat Tak dah. ada satu. Jalan jauh. Cukup lah satu je buat apa nak macam mana. Simpan je sini. Terus simpan. Berat lah. Ngangkat juga. Kita tolak pun. Kita tolak ke bakar. Berat lah Oh, semacam nak lah. tolak aku. Dengan semak. Ya? Sekejap, orang nak sebut. Minyak je. Aduh. Kita tengok je. Air kotak tu lah rasa. Rasanya. Jenama Teringo. Tak masalah. Terkena yang Ada satu kotak yang sedap. Taruh ni sedap. Janganlah beragam. Susah nanti. Bukan dekat rumah sendiri. berak. Gantian dekat. Yang situ. Bukan nak berak. Dia macam Bukan nak berak. macam ada cacing. Cacing mabuk. Cacing mabuk. Oh, ini paling susah dulu. Kalau apa masa kecil kan kalau nak dia kasi buat cacing. Takut nanti kan ada Keluar tu nak kena tarik tu. ada kawan tu sepupu lah sepupu Kak Ina sekarang sebaya orang lah. Main lelaki main lepas tu dia mabuk peluk muntah keluar cacing besar daripada mulut masa tu. Lepas tu yang orang pun tak rajin dia bagi ubat cacing brokolek tu kan. Brokolek ada apa-apa banyak. Itu anak-anak yang bagi makan ubat cacing. Lepas dia sakit perut, lepas tu dia makan brokolek tu sekali keluar dengan sarangnya putih. Dia kata macam apa tu, macam petola punya isi dalam tu kan, bersarang-sarang. Dia keluar tu. Bila dia bagi ubat cacing, bila nak berak, takut ada cacing hidup dia keluar banyak-banyak. Jadi sanggup nak berak tahan. Dekat sekolah cikgu kata besok ada injit ya. Cakap baik-baik. Itu besok tak datang lah. Yang setahu orang yang orang tak injit terbela. Tu lah cikgu cakap besok ada injit terbela. Masa tu kecil tapi dah tahu takut. Injit je dah. Tak datang. Apa takut? Ha? Takut lah. Cucuk je tu orang tahu. Kena cucuk bukan Ada tercucuk. apa-apa kita macam seronok. Ada cek gigi. Oh suka ke tak? Orang cik gigi pun orang takut. Takut Tapi kena cabut. dia cakap dia ada kena cek gigi. Oh suka. Suka apa tahu? Sebab kita sekolah
belajar. Bila ada sesuatu aktiviti lain, suka tau. Macam tak kena belajar. Orang suka aktiviti Dia kalau suka. senang. Orang suka kalau ada enjek, orang suka. Walaupun masa tu sekejap lah. Tak suka. Orang tahu injek sakit. Kita pergi sekolah. Tapi nanti kena pergi. Dia tak payah ada kelas ada kita. Mana kalau ada aktiviti luar. Kan lagi sedap. Cikgu kalau nak Cari cakap kayu, wah, suka injek, tau. injek, dia cakap sesen gitu ha. Orang memang tak datang. Sekolah kalau kat kelas kita juga dengar cikgu tak datang, cikgu ni tak ada cikgu ganti. Suka. Kadang cikgu ganti pun tak nak dia masuk ganti lah tapi buat urusan masa buat. Orang dulu dalam kelas Tak orang ajar. orang Makan pendiam. gaji buta. Siapa? Cikgu. Yelah dia cikgu ni tak datang. Cikgu lagi contoh cikgu BM tak datang. Tapi cikgu lain tu ada masa free. Dia tak ada masa ada kelas. Tapi cikgu besar lah kan suruh pergi jaga kelas. Wajar lah apa-apa kan. Dia mungkin mengang sebab time tu patutnya rehat kan. Dia rehat. Dia kena jaga kelas. Kena ganti depan kawan dia kan. Okey buat kerja masing-masing. Dia betul. Betul lah. Dulu masa kecil dalam kelas orang Sebab kalau kelas kita ni kosong tak dijaga memang hidup atau pecah kalau tak ada cikgu. Pengawas ni tak jalan pengawas. Sama pengawas bersama. So kelas kalau nak latih kita kelas tak suka betul tak nak. abang Samsing jadi Tak ketua nak. kelas. Saya tak dapat terima jawatan. Kecil-kecil lah macam tu. Tak nak. Serahkan pada Puan Syah. Pak Izzah ya. Pak Izzah perempuan ni jadi ketua kelas. Kalau yang elak tak boleh jadi penolong ketua kelas. Yang elak tak nak. Tak pulang. Pak Izzah. Dah masa tu mulalah. Budak lah sama kita budak. Kalau ini perempuan ni ketua kelas, kita penolong ketua. Mula di api-apikan dia apa ni. Macam berjodoh kat awal je. Tak sepasang lah. Oh, dijodohkan. Dia jadi jodohkan kita. Seorang ketua kelas, seorang menolong ketua kelas. Perempuan yang ketua kelas. Apa cakap? Dijodoh-jodohkan. Maruah. Ingat orang. Orang dulu ketot yang seorang lelaki. Ajaklah tak habis tu. Sampai habis sekolah apa. Sampai sekolah rendah ni masih orang. Sampai ke orang tua pun boleh yang tak jumpa tu. Mana poca nama dia arwah. Dia dah kahwin dah. Bapak kan mengusaha. Jadi panggil anak poca lah. Dah kahwin dah dia. Cikgu lah. Saya tak jumpa. Tapi dalam Facebook saya ni. Ada lah dalam Facebook ada lah. Tak pencen lah. Belum lagi kan? Naik pangkat tu. Haji bang ke? Tak ada orang. Lepas tu. Oh, tak ada bukan. Selalu memang kat sini. Tempat dia. Wah. Belum datang lagi dah tu. Selalu bila lalu petang sikit ada nampak. Dia jual-jual sayur-sayur. Kalau orang dulu gitulah beratur perhimpunan je. Daripada belakang saja datang lambat-lambat nak pergi yang kat belakang saya sekali. Pengawas yang datang dia tolak sampai ke depan sekali. Cikgu kat depan berbaris. Sampai kat depan cikgu berbaris. Satu yang lelaki pun gitu. Yang rendah dalam kelas orang. Dia tolak sampai ke depan lah. Duduk sebelah-sebelah. Lepas tu dalam kelas pun gitu. Duduknya kat depan sekali. Sampai sebelah-sebelah. Ya, masa abang sekolah rendah. Sebab rendah. 2 kali dia bagi 2 jawatan abang tak nak. Tapi bila sekolah menengah dia macam nak. Abang nak pula sesuatu yang tak dapat pula. Kenapa dia tak kasi? Tak tahu. Tak tahu apa. Nanti yang dia over sangat. Bukan betul pula lah. Tak AJK dalam masyarakat. Banyak yang benda memontor pun tak dapat. Tak apa lah kita pergi. Kenapa dia tak kasi? Tak dapat. Rezeki kat situ tak ada. Ataupun dia tengok ni nanti melawan Toki ni. Tengok lain. Saya takut melawan Toki. Kita cari. Sebab masa jawab dalam sekolah
luaskan kot. Jalan ni kot. Jom merah. Jalan ni kan luas. Boleh diluaskan lagi. Ya, tak payah luar dah. Luar tak kena dah. Dia buat susun-susun. Luar macam ni. Tak. Ha? Luar. Dia buat susun-susun. Dia waste lah si susun. Yang utama kan awak nak laju. Ini speed trap ni. Dekat selekor-selekor ada speed trap. Dia duduk dekat tu orang buku tu. Rokok. Dulu ada yang nampak. Tapi dia tak dia berdiri je. Dia dekat pokok ada tengok je. Ada tengok betul-betul. Tapi Ada seketika dulu dia letak polis patung. Oh, aku baik. Sampai kacau patung. rupanya kena tipu. Apabila jauh tu macam polis pacak kan. Dulu pernah buat. Faham mula-mula buat macam tu idea. Jadi tapi bila orang orang dah tahu. Wah, tembak ke. Dia tak papas ke pemda bodoh gambar polis sapi. Orang jauh ni, oi polis pacak lah semua. Sampai cek tak guna lama-lama tahu. Kena bakar pun. Dia senang je. Kalau